Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Selamat datang ke podcast TV Arzai at PBL KL. PBL KL merupakan platform yang menghimpunkan pencinta buku, penulis, penerbit dan penggiat industri kreatif dari seluruh negara bagi meraihkan dunia ilmu dan pembacaan. Pada episod kali ini, kita berpeluang bersama seorang penulis yang telah menyumbang karya yang banyak memberi inspirasi. Bersama saya, Puan Julia Jasmine. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama. Baiklah, soalan pertama saya, boleh Puan kongsikan sedikit latar belakang dan perjalanan Puan sehingga bergelar seorang penulis? Okey, saya Juliana. Saya bekas pelajar Sekolah Menengah Perempuan Raja Zarina. Saya akhir saya bersekolah di situ pada tahun 1991. Saya mula bekerja sebagai seorang bankers, dan di samping itu saya juga suka membaca. Kerana minat membaca yang sangat mendalam itulah daripada zaman sekolah lagi. Saya juga bekas murid pengawas perpustakaan. Macam adik-adik lah, pengawas PSS kan. Saya suka membaca, setiap hari saya akan membaca sebuah buku. Jadi dalam perpustakaan tu buku baru. Jadi minat membaca ni saya pupuk sehinggalah saya bekerja. Walaupun saya sudah bekerja, saya teruskan minat membaca saya dalam berbagai genre. Tak kira genre cinta, pengembaraan. Kemudian lama-lama saya berminat untuk menulis buku saya sendiri. Dan genre yang saya pilih ialah genre seram dan thriller. Faham, so dia sebenarnya lari bidang sikit lah. Sebab mula sebagai bankers, tapi dengan minat membacanya, lama-lama kita sendiri, Puan sendirilah boleh tulis banyak buku. Betul. Okay. Baiklah, soalan seterusnya, apakah yang mula-mula mencetuskan minat saudari untuk menulis? Memang hanya sebab suka membaca, lepas tu memang nak cuba sendiri, lepas tu lama-lama jadi penulis yang full time atau macam mana? Mula-mula tu kita memang berminat menulis, kita minat membaca, banyak buku membaca. Kemudian satu hari terbit, apa kata kalau saya menulis buku. Wow. Daripada banyak pengalaman, buku-buku saya menulis, saya membaca seperti Enid Blyton, cerita Salma, cerita Lima Sekawan. Kita buat buku kita pula. Tetapi bila kita sudah dewasa, buku-buku yang kita baca pun berbeza. Saya mula suka membaca buku Tamarjalis, buku seram Tamarjalis. Ia merupakan satu dunia baru pula untuk saya. Sebab apa? Dia memperkenalkan diri kita kepada dunia sebelah sana, dunia cerita hantu kan. Dulu masa kita zaman kecil-kecil dulu, pernah tak kita dengar pasal cerita hantu Kom-Kom? Daripada situ pun minat kita mengembang. Masa tu pun kita dah terasa nak tulis buku cerita. Maka wujudlah cerita seram pertama saya, itu cerita Tarantula. Dengan buku Prima, grup Karang Craft. Tarantula, betul? Tarantula. Tapi apa yang boleh jadi cerita seram Puan? Sebab seperti yang kita tahu, Tarantula ni kan lebah. Laba. Spider. Betul. Walaupun Tarantula tu serangga laba-laba, tetapi yang saya hasilkan dalam cerita tu ialah Tarantula laba-laba yang boleh makan manusia. Wah. Dan dia menjadi sebuah cerita thriller dan di waktu yang sama seram. Wah, menariknya. Itu adalah novel saya yang pertama. Sekarang saya dah menghasilkan beberapa buah novel lah dengan rumah-rumah penerbitan yang lain seperti Karya Publika, grup Karang Craft, buku Prima, dan beberapa lagi lah rumah-rumah penerbitan. Buku Tarantula tu masih dipublish ke Puan? Sebab macam menarik ni. Memang rasanya buku tu dah tak ada dah. Sebab itu ialah buku pertama saya menjadi seorang penulis pada tahun 2010. Wah, dah lama lah ya maksudnya betul. Puan dalam bidang penulisan ni. Boleh lah. Soalan penutup saya. Sekarang ni Puan, ramai golongan muda mempunyai minat untuk menulis. Silah, mula sekolah menengah pun dah ramai yang nak cuba untuk menceburi bidang penulis. Tetapi ramai juga yang kurang yakin untuk memulakan langkah. Apakah nasihat Puan untuk mereka yang ingin
ceburi bidang ini? Okey. Nasihat saya untuk adik-adik di luar sana, kalau berminat pada sesuatu perkara ataupun hobi, kita jangan fikir, aku boleh ke tak boleh. Kita jangan fikir tu. Kita fikir, tak apa, saya nak buat benda ni, saya buat dahulu, belakang kemudian baru kira. Itu je, kita jalan terus. Itulah moto saya buat masa sekarang ini. Yelah, kalau kita tak cuba macam mana kita tak tahu boleh ke tak kan? Betul-betul tu adik. Wah, seronok ya dengan cerita Puan Julia hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Julia kita pada perkongsian yang cukup menarik, bermanfaat dan memberi inspirasi kepada para pendengar. Sama-sama. Semoga perkongsian ini dapat membuka lebih banyak ruang untuk masyarakat, terutamanya generasi muda, untuk menghargai dunia penulisan, menggalakkan budaya membaca dan terus menyokong karya-karya tempatan. Jumpa lagi dalam episod podcast PBAKL yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Bye-bye.